Mula. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ombak beralun di lautan biru, angin bertiup membawa cerita. Buku jadikan sumber ilmu, membuka minda, menambah bicara. Adakah anda tahu tentang lautan dalam? Atau anda berminat tentang lautan dalam? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kanisha Kina binti Alfa Falisha, murid tingkatan 3, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Jaya atau lebih dikenali sebagai Sekaya. Kod sekolah saya ialah JEA 3053. Pada hari ini, saya ingin mempersembahkan bicara buku yang bertajuk 100 Perkara yang Kamu Perlu Tahu Tentang Lautan Dalam. Buku ini diterbitkan oleh Camilla de la Vidor dan diterjemah oleh penterjemah ITBM. Buku ini memiliki 48 buku surat dan dicetak oleh Global Smart Printing STM Berhad pada tahun 2012. Buku ini merupakan buku ilmiah yang sangat menarik kerana ia menceritakan dunia lautan dalam yang jarang diketahui oleh manusia. Namun, masih banyak perkara yang belum diterokai sepenuhnya. Isi kandungan buku ini disusun dalam bentuk 100 fakta ringkas yang menjadikannya mudah dibaca, difahami dan sesuai untuk pelajar sekolah. Setiap fakta disertakan dengan bahasa yang mudah dan ilustrasi yang menarik, sekaligus pembaca dapat membayangkan keadaan sebenar di dasar lautan. Lautan dalam terbagi kepada 5 zon utama: zon cahaya matahari, zon senja, zon gelap, zon ebis dan zon hadal. Setiap zon mempunyai kedalaman dan pencahayaan serta haiwan hidupan yang berbeza. Semakin ke dalam lautan, semakin kurang pencahayaan matahari dan hidupan perlu terus menyesuaikan diri untuk terus hidup. Perkara ini membantu manusia memahami keunikan dan keajaiban lautan yang masih belum diterokai sepenuhnya. Antara perkara menarik yang dibincangkan dalam buku ini ialah kehidupan laut dalam. Buku ini menerangkan kehidupan makhluk-makhluk unik seperti ikan yang boleh bersinar dalam gelap. Ikan ini menduduki 4,000 hingga 6,000 meter ke dalam. Dan sotong gergasi merupakan haiwan kedua invertebrata terbesar di bumi. Sotong gergasi menduduki 200 hingga 1,000 meter ke dalam. Fakta ini membuka mata manusia kehidupan tetap wujud walaupun di tempat yang gelap dan ekstrim. Selain itu, buku ini juga menerangkan tentang fizikal laut seperti suhu air yang sangat sejuk, tekanan air yang tinggi dan ketiadaan cahaya matahari. Perkara ini memahami bahawa tidak semua kehidupan mampu hidup di lautan yang dalam. Buku ini turut menyentuh tentang teknologi dan usaha manusia untuk meneroka lautan dalam. Antaranya ialah penggunaan kapal selam khas dan robot penyelidik yang mampu menyelam ke dasar lautan. Antara aspek yang diketengahkan dalam buku ini ialah kepentingan memelihara dan menjaga lautan. Manusia perlu menyadari bahawa perubahan iklim, pencemaran laut dan penangkapan ikan secara berlebihan dapat merosakkan lautan dalam. Walaupun lautan dalam kelihatan jauh dari manusia, namun perbuatan manusia memberi impak yang besar kepadanya. Secara keseluruhannya, buku 100 Perkara yang Kamu Perlu Tahu Tentang Lautan Dalam sangat sesuai untuk pelajar sekolah kerana buku ini memberi ilmu pengetahuan sains serta memupuk rasa ingin tahu dan meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar. Sebelum berakhirnya bicara buku saya ini, percaya atau tidak, timun laut atau lebih dikenali sebagai gamat, haiwan menyerupai sosis yang hidup di ebis ini dinikmati sebagai hidangan yang lazat di sebuah negara. Dan fakta lain, jika kamu ambil semua hidupan di bumi dan meletakkannya di sebuah kotak gergasi, kehidupan laut merangkumi 99.5% daripada kotak itu. Ruangan yang tersisa mampu menampung segala-galanya yang ada di bumi. Pengajaran yang boleh kita peroleh daripada buku ini ialah kita mestilah menghargai dan menjaga alam ciptaan Tuhan seperti lautan dalam yang menyimpan pelbagai khazanah dan rahsia. Ilmu pengetahuan sangat penting untuk manusia supaya kita tidak merosakkan alam secara membuta tuli. Secara kesimpulan, saya sangat mengesyorkan buku ini kepada rakan-rakan kerana ia bukan sahaja menarik,
malah menambah ilmu pengetahuan baru tentang lautan dalam. Jika salah tutur, mohon dimaafkan. Jika terkurang, mohon ditambah. Ilmu dikongsi menjadi amalan. Semoga bermanfaat sepanjang masa. Sekian, terima kasih.